masak apa tu? Ada yang pernah makan tak telur ayam tua ni? Selalu masak apa ya? Jom hari ni kita masak sup ayam tumis darat bersama telur ayam tua. So memula kita rebuskan ayam bersama ubi ketang, akar ketumbar, batang daun bawang, 1 inci halia dan air secukupnya. Kita rebuskan sampai ayam tu separuh masak dan mendidih. Kita boleh buangkan buih macam saya buat ni. Masukkan telur ayam tua ni. Kalau tak ada kita boleh skip je part ni. Masukkan cili padi, sebut lada hitam, perasakan dengan garam dan kita sambung masak seketika. Sementara tu jom kita buat tumis darat. Masukkan 4 sekawan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumiskan sampai golden brown dan caramelize macam ni. Lepas tu kita boleh tutup api dan kita masukkan bahan tumisan ni ke dalam sup kita tadi. Masukkan tomato dan kita renehkan dia sekejap dengan api yang perlahan. Akhir sekali kita boleh taburkan irisan daun sup dan bawang goreng. Bila semua dah masak, rasa pun dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah resepi kita hari ni, sup ayam tumis darat. Memang mudah dan cepat je nak masak. Memang sedap. Ni pun first time makan telur ayam tua ni. Rasa dia memang lain daripada telur ayam biasa. Korang kena try makan. Kalau sesiapa yang suka makan sup yang light dan tak terlalu heavy, boleh masak dengan cara ni. Makan pula dengan sambal kicap, memang ngam. Untuk lebih banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan.